tawaran yang baik untuk dia daripada satu sisi, dia Terengganu ni bagi satu sisi yang mana golongan intelektual kita perlu ada satu dasar yang menghargai intelektualan dia orang supaya mereka dapat berkarya dalam negeri Terengganu. Banyak ruang dan bidang yang ada sebenarnya di Terengganu, terutamanya kebudayaan, pelancongan dan industri kreatif dan sebagainya pun boleh dibangunkan yang memberikan ruang dan peluang untuk penggiat-penggiat industri kreatif dan sebagainya untuk datang balik ke Terengganu untuk bergiat. Sebab kita dulu pun zaman Barisan Nasional memerintah dulu, peranan-peranan macam Persatuan Penulis seperti yang melahirkan penulis-penulis yang hebat sehingga tersohor, Tengku Alias Taib dan sebagainya. Budaya itu dah ada. Sebenarnya Ulik Mayang dan sebagainya di bawah even dulu. Yang saya ingat masa saya kecil tu ada pertubuhan tarian di bawah pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. Ada, kebudayaan itu ada. Jadi sekarang nampak semakin suram. Ini maknanya Persatuan Penulis Terengganu pun nampak macam dulu ada Esso Gapena kan. Esso Gapena ni saya mengikuti dulu Esso Gapena penulis, dan banyaknya memang penulis-penulis Terengganu memang terkenal melalui Esso Gapena. Sekarang ni pun dah makin suram dan sebagainya. Antara kelemahan di Terengganu tidak mempunyai dasar yang jelas untuk merangkul golongan-golongan intelektual, golongan-golongan yang seperti golongan-golongan muda. Atau kita terlampau memberikan hiburan yang melampau pun kepada anak muda kerana nak mendapatkan undi pun merugikan negeri juga sebenarnya. RSZ member, yes, RSZ member memberikan fund dan sebagainya. Tapi nilai tambah untuk pembinaan masa depan negeri Terengganu tu apa di sebalik tu?